하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어. Hai ibu bapa di luar sana, nak tanya, dah menyimpan di simpan SSPN? Bulan ini merupakan bulan terakhir bagi ibu atau bapa yang berhasrat untuk menyimpan dalam simpan SSPN bagi mendapatkan pelepasan kad kesan cukai tahun 2025. Pasti ramai yang tak tahu lagi apa manfaat menyimpan di simpan SSPN kan? Selain pelepasan cukai pendapatan, ada dividen yang kompetitif, simpanan dijamin oleh kerajaan, simpanan untuk masa depan anak-anak, ada manfaat takaful dan banyak lagi. Tapi ada lagi yang best. Pendeposit layak menyertai cabutan wow tahunan. Hadiahnya pun wow. Jadi, rebutlah peluang ini dengan menyimpan serendah RM50 dalam simpan SSPN sehingga 31 Disember 2025. Lebih banyak anda menyimpan, lebih banyak peluang untuk anda menang. Simpan, simpan, simpan. Jaminan masa depan.